Laki tembak diri sendiri sebab kecewa dengan isteri dia. Tapi isteri dia pergi kahwin dengan lelaki tua lepas suami dia meninggal dunia. Kisah ni berlaku pada 1995. Terry ni menamatkan riwayat dia dengan menembak diri dia sendiri sebab terlalu kecewa dengan bini dia. Tapi at the same time, dia telah mendaftar sebagai penderma organ. Nak dijadikan cerita, masa ni hati dia telah diberikan kepada salah seorang yang memerlukan, iaitu pakcik yang bernama Sony. Lepas segala pembedahan ni berlaku, dia pun berjumpalah dengan isteri si Terry ni untuk berterima kasih kerana suami dia sudi mendermakan hati dia sendiri. Tapi saat pertama kali pakcik Sony ni nampak isteri Terry ni, dia terus jatuh cinta pada pandangan pertama dan mereka berkahwin. Itu tak cukup memanjatkan lagi. Apa yang lebih memanjatkan, selepas beberapa tahun berkahwin, pakcik yang bernama Sony ni pun turut menembak diri dia sendiri akibat kecewa dengan isteri dia sendiri. Jadi doktor pun membuatlah kajian macam mana benda ni berlaku dan membuat hipotesis di mana ada organ dalam badan kita ni masih ada memori tersendiri berdasarkan kehidupan kita. Ada setengah orang boleh berperangai macam bukan perangai dia sebab daripada organ yang didermakan. Ada yang cakap kadang-kadang kalau kita masuk darah orang lain lebih sikit, kita pun akan mengikut sikit demi sedikit sikap orang yang mendermakan darah tersebut kepada kita. Betul ke? Siapa yang pakar dekat sini? Nak lagi kisah yang menarik dan pelik tapi benar, jangan lupa follow for more. Bye korang. Love you.